kemudian pejuang-pejuang UMNO, pejuang-pejuang orang Melayu. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Okey, kita sebenarnya kita nak hantar memo saja. Kita nak hantar memo. Kita nak hantar memo ke pejabat di Pedebah ni. Jadi saya minta saudara semua jangan ganggu. Ada tempat semayang orang India, kita jangan ganggu. Lalu harta awam kita jangan kasih rosakkan. Lalu dengan berhemah. Saya percaya pejuang-pejuang semua memang mempunyai disiplin yang tinggi. Jadi saya minta kita sama-sama pergi. Banner jangan naikkan dulu. Lepas 7-Eleven baru kita naikkan. Sebab jalan sempit Okey, jangan ganggu trafik lah. Minta ni. So, sekejap lagi kita bergerak. 5 minit lagi kita bergerak. Boleh buat barisan lah. Boleh. Jadi bos semua depan bos semua depan tangkap dulu. Lagi tu dia kena penerang kan. Assalamualaikum. Nak tanya sikit pendapat boleh? Saya Zainal Abidin, Mahaguru 58. Nak tanya pendapat ini. Karpal Singh dia dalam kenyataan dia ada mengugut barang siapa yang membuat laporan polis. Dia kata awas, biar dia report, biar dia ugut. Apa langkah pemuda tidak akan gentar. Pemuda tidak akan gentar segala ugutan dia. Biar dia ugut. Patutnya dia sebagai dia buat satu open warning macam ini, kita kena ambil tindakan. Ya, betul. Kena buat laporan polis. Memang kita akan buat laporan polis. Biar dia ugut. Dia pergi mana pun kita akan cari. Sampai mana pun kita akan cari. Macam mana dia kira ugut dia, tak kira ugut kita. Lagi mana ke mana ni? Gua tak kenal aku. Pinang dah buat ugut. Apa dia? Dapat si ugut pergi mampus yang dapat si ugut Ya, kau orang tak tengok ke dalam YouTube? Kita tahu dia. Tapi saya ingatkan. Kapal jangan guna kepandaian undang-undang untuk memperkotak-katikkan Melayu. Ingat tu. Ya, kita orang Melayu bukan bermain. Kita bukan bermain. Kita jangan cabar kesabaran orang Melayu. Jangan cabar. Okey, terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Takbir. Allahu Akbar. Jangan malu nak takbir. Takbir. Allah Akbar. Okey, lain. Ni nyuruh apa ni? Kita kata berjuang. Begitulah tuan-tuan, saya Zainal Abidin, Mahaguru 58, berdiri bersama-sama dengan pejuang-pejuang Melayu di depan Menara Maybank. Jadi selepas ini kita akan berarak ke pejabat Karpal Singh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Karam kapal! Bagus. Sebut lagi. Karam kapal! Karam kapal! Karam kapal! Karam kapal! Karam kapal! Karam kapal! Makasih. Takbir! Allahu Akbar! Itu jangan lupa. Karam So ladies and gentlemen, we are now going to proceed to the office of Karpal Singh. Yeah, so I'll be following up with more reports after this. Assalamualaikum. Ya, insyaAllah. Tak lama lah tu.
menuju ke pejabat Karbal Singh bersama membela maruah Raja. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Tak nampak ni. Ni nampak. Dia tak tahu. Suara, oi, suara! Bagi laluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Kami pemuda UMNO dari seluruh wilayah Persekutuan dan Selangor membantah keras-kerasnya tindakan yang berhormat Karbal Singh dan Pakatan Rakyat untuk mengambil tindakan undang-undang alas judi yang berhamburan hutan merah.
Tidak menyalahi pihak Pakatan Rakyat. Tindakan undang-undang ini telah tidak menghormati institusi raja, membelakangkan perlembagaan dan prinsip rukun negara kita. Biadab dan berhakal. Halau dia semua! Kurang ajar! Ambil teman ambil! Tetap cerah. Datuk Seri Muhammad Hidayat Jamaludin yang mengingkari kitab Sultan dan tindakan penyokong Pakatan Rakyat. Usir dia pada Perak! Dengan sengaja menghalang pergerakan bebas Muli yang teramat mulia Raja Najib Tempoh hari ini. Sebagai menghina kedaulatan institusi Raja, menderhaka kepada Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Perak, dan cukup kurang ajar. Kurang ajar! Kurang ajar! Kurang ajar, betul. Kurang ajar! UMNO dan Perempuan tidak boleh lagi menerima tindakan seperti ini dan tidak akan cuba duduk diam. Keroyak dia, keroyak! Tanamnya institusi Raja kita boleh lagi. Ember ke roda, cabut di roda dia. Gua ada TV lah kalau berani. Kami tuntut. Jadi ambil masa dia. Keadaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Perak yang akan diambil oleh Yang Berhormat Kapal Sis dan Pakatan Rakyat. Ya. Berhormat tu. Yang hormat tu. Yang hormat tu. Lagi
pejabat Kebuang Karpal Singh yang telah menaikkan amarah orang-orang Melayu. Sekarang pemuda-pemuda UMNO wilayah dan kawasan Selangor sedang berhimpun untuk datang membantah kepada YB Karpal Singh ini. Jadi kita bersama-samalah lihat apa yang akan terjadi di sana. Pihak FRU sedang menahan kebanyakan daripada membantah, daripada terus mara ke sini. Saya difahamkan hanya 5 orang akan dibenarkan rapat ke sini untuk menyerahkan memorandum bantahan terhadap kebiadaban Karpal Singh untuk menyaman Guli Paduka Tuanku Sultan Perak. Kita bersama-sama menyaksikan, insya-Allah. Assalamualaikum. Ini ya, dua. Mana? Tu habis dia. Tu. Boleh. Ambil. Halo, reporter, turun. Macam mana kami nak naik? Okey, Kejap, turun. Baik, kata turun dulu. Kalau kau kubur, macam mana? Turunlah, reporter. Dah berapa kali beritahu ni, tolong. Turun. Minta je sampai je. Kita akan turun. Okey, gambar yang kita oi. Kita pemuda Selangor dengan wilayah menghantar memorandum ini mendesak bahawa Yang Berhormat Kapal supaya jangan meneruskan usaha ini. Sekiranya meneruskan usaha ini untuk menyaman Duli Yang Amat Mulia Sultan Perak dan Duli Yang Teramat Mulia Raja Nazrin, kita pemuda Selangor dan wilayah tiap-tiap minggu kita akan buat macam ni, lagi besar. Kita desak ini, kita cakap cukup serius. Ini saya rasa baru 0.1% pemuda-pemuda yang turun. Jangan sampai kita buat esok satu Kuala Lumpur tak boleh jalan. Kita mendesak Yang Berhormat Kapal tarik balik. Jangan ganggu institusi Sultan. Biarkan Sultan dengan orang-orang Melayu buat keputusan. Kita minta dia minta maaf secara terbuka. Sebab kita dah lama, pemuda-pemuda UMNO, pemuda-pemuda Melayu sudah lama bersabar. Sudah lama bersabar dengan kata-kata nista, memperlekehkan sultan-sultan kami dan raja-raja kami. Pak memang kan tu sebab kan kita memang kan belum. Walaupun YB Kapal tak nak terima kita punya memorandum, kita akan letak depan pintu. Macam mana dia kurang ajar dengan kami akan kurang ajar 10 kali ganda. Hidup pemuda! Hidup pemuda! Hidup pemuda! Hidup pemuda! Hidup pemuda! Hidup pemuda!
Belakang boleh, Bang. Belakang boleh. Main belakang tak boleh, Bang. Belakang boleh. Okey, kawan-kawan. Okey, kawan-kawan. Ada yang bantu, Bang. Dengar. Cakap kita pemuda. Semua orang bersabar. Kita pemuda. Demikianlah tadi proses penyerahan memorandum kepada petugas di pejabat Karpalsing telah selamat diselesaikan. Sekarang pihak polis mengarahkan pemuda UMNO wilayah Selangor dan juga wilayah persekutuan supaya beredar, dan mereka sedang beransur beredar daripada sini. Sekian dahulu laporan dari saya. Assalamualaikum. Polis. Mana boleh? Polis masuk VIP ke? Polis masuk VIP. Tak ada undang-undang budak-budak ni. No. They know the law. But that false representation, right? Kawan-kawan balik mangga. Dia nak itu anak dia tu kita paling sama dia. Halau dia keluar. Kapasiti keluar mereka. Babi pancit dengan dayang dia bangga. Tak layak jadi wakil Malaysia. Kau tak hormat susah-susah. Nanti pun dapat orang tak ada polis. Untuk makan duit rakyat.
tinggalkan kenangan untuk Karpal. Karpal Singh penerhaka. Tinggal. Hai, terbalik tu. Terbalik. Alam sana, terbalik. Itu biar je lah. Biar. Biar lah. Sungguh ini bak kata orang ni dah hidup kat bumi ni, dah dapat orang bagi cari makan, jangan sampai lupa diri kan. Dapat tuan, kita review. Okey. Menghormati undang-undang. Kita sebagai rakyat Malaysia, dan kita memang harus menghormati. Jadi kalau arahan polis kita ikut. Kita tak macam orang. Bukan tak tahu undang-undang budak-budak ni. Siap dengan artikel semua dia bagi. Sebab kereta Karpal ada stiker polis. Dia bukan anggota polis. Itu sudah kesalahan. Duduk kawasan terperosok. Okey, kita dah menang. Okey, kita dah menang. Yang ni kau tak tahu. Dia punya apa ni, saiz dia 8 gig. Dia walaupun kecil, nanti you tengok dalam YouTube. Yang mestilah besar. Aku nak panjat mana boleh kan. Ini saya Zainal Abidin Mahaguru 58 bersama dengan anggota pasukan polis simpanan persekutuan. Bersama-sama sedang menyatakan pendapat di sini. Dia ada pendapat, kita pun ada pendapat. Kata negara bebas kan. Itulah, kita dengar dulu rakaman apa-apa ucapan pemuda yang tengah hangat ni. Okey, kita UMNO mengucapkan kepada PDRM. Terima kasih PDRM. Okey, dan juga kepada Pres Satu Malaysia, kita mengucapkan terima kasih. Apa yang korang tulis? Tiga. Bagi polis air. Bagi polis. Tu tengok siap bagi air lagi. Hai, belanja makan tak ada ke? Dia orang tanya. Saja melawak, bergurau. Adatnya bergurau kan? Itu dah. Sekian. Ya, silakan. Ni dah edar sini belum? Tak boleh. Tak boleh ambil orang. Tak boleh, polis kata tak boleh. Kata biar Polis kata tak makan rasuah. Tak faham. Busuklah kawasan ni. Kalau masuk ke dalam itu kan masuk ke dalam itu kan negara maka dalam banyak undang-undang kita